Ini kisah Milah anak Pak Zainul, guru silat yang disegani. Ramai jejaka kampung simpan hati kat Milah, tapi Ikmal yang berjaya menambat hati dia. Walaupun ramai yang kecewa dan berbunyi sumbang, majlis kahwin mereka berjalan lancar secara sederhana. Semua nampak bahagia sebulan pertama, tapi langit tak selamanya cerah. Tiba-tiba Ikmal telefon Pak Jang minta tolong. Isteri dia, Milah, mengamuk sakan kat rumah. Bila Pak Jang sampai, dia terkejut beruk. Milah tengah tendang Ikmal sambil maki hamun. "Jantan sial, ceraikan aku!" Ikmal buntu. Baru 3 hari perangai Milah berubah 360 darjah. Bila Milah nampak Pak Jang, dia halau Pak Jang balik. Pak Jang tahu ni bukan Milah yang sebenar. Pak Jang baca ayat Yasin dan hembus ke ubun-ubun Milah. Milah terus lembik dan terduduk. Ikmal baringkan dia. Pak Jang tak pandai rawat, jadi dia panggil seorang ustaz perawat datang. Sementara tunggu ustaz, Pak Jang nampak sesuatu. Ada makhluk bertenggek di tangga rumah. Muka dia hancur. Isi muka ditarik-tarik, mengerikan. Bila ustaz sampai dan beri salam, Milah terus bangkit balik. "Ish, kacau saja!" marah Milah sambil garu kepala yang tak gatal. Ustaz mula baca ruqyah. Milah jadi tak tentu arah, menangis kesakitan. Ustaz pukul bantal sebagai isyarat pukul jin. Milah meraung sakit. Rupa-rupanya ada yang menghantar. Ustaz tanya siapa hantar. Akhirnya jin dalam badan Milah mengaku. "Tony, dia marah Milah kahwin dengan orang lain." Jin tu mengaku dia kafir dan dia terpaksa buat kerja ni sebab Tok Bomo ugut nak hancurkan keluarga jin tu kalau tak ikut perintah. Ustaz baca ayat lagi dan tiba-tiba Ustaz keluarkan sesuatu secara gaib dari badan Milah. Sejengkal buluh. Pak Jang nampak buluh tu di tangan Ustaz walaupun orang biasa tak nampak. Rupa-rupanya buluh tu dimasukkan secara gaib ke dalam rahim Milah. Tujuannya satu, supaya Milah tak boleh mengandung dan tak ada zuriat. Kejam sungguh dendam manusia. Jin tu kata ada 10 ekor kuncu-kuncu dia dalam badan Milah, termasuk anak beranak dia. Ustaz tawarkan perjanjian. Kalau jin tu keluar dan peluk Islam, Ustaz akan hantar mereka ke satu tempat yang jauh dan lindungi keluarga jin tu dari Tok Bomo. Jin tu setuju dan mengucap syahadah ikut Ustaz. Ustaz tarik keluar jin-jin tu satu persatu dan masukkan dalam botol. Pak Jang nampak dalam botol tu penuh sesak. Rupa-rupanya jin-jin lain yang ada kat kawasan tu pun tumpang sekaki nak ikut pergi tempat yang jauh tu. Bila Milah sedar, dia kembali normal. Pak Jang tanya Ustaz, "Kenapa tak hapuskan je bomoh tu?" Jawab Ustaz, "Itu kerja Allah. Kita hanya ikhtiar membuang." Benarlah, sihir tu wujud dan sakitnya hanya mangsa yang menanggung. Moga Allah lindungi kita semua dari hasad dengki manusia.